Pertamanya, sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dari kurnia-Nya pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama berhimpun kembali dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sama kita menyambung kembali pengajian kitab kita Al-Halal wal Haram fil Islam, halal dan haram dalam Islam, karangan Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullahu ta'ala. Dan malam ni kita berada pada tajuk yang keempat pada bab yang terakhir. Saya ulang balik bagi nampak gambaran penuh kitab kita ni. Dalam kitab kita ini ada 4 bab sahaja. Dalam kitab kita ini hanya ada 4 bab sahaja. Bab yang pertama kita dah selesai bicarakan tentang hukum hakam, penentuan, bagaimana Dr. Yusuf Al-Qardawi memberitahu kepada kita apa saja berkaitan dengan halal haram, maka dia ada dia punya kira-kiraan dia. Orang-orang yang menyamakan ataupun mengatakan perkara yang halal itu haram, haram itu halal, maka hukumnya sama seperti mensyirikkan Allah. Dan banyak lagi, ada 10-11 topik dalam bab yang pertama tu. Itu lebih kepada konsep. Bab yang kedua bicara tentang kehidupan seharian manusia, dari sudut makan minum, daripada sudut pakaian, daripada sudut pekerjaan, daripada sudut rumah. Dalam rumah ada halal dan haram, itu semua dalam kehidupan seharian. Dan bab yang ketiga telah pun selesai juga kita bicarakan tentang halal haram dalam perkahwinan, sama ada di semasa perkahwinan, sebelum perkahwinan dan juga selepas perkahwinan. Ini pun panjang lebar kita dah bincangkan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu. Dan bab yang terakhir dalam kitab kita ini ada 5 tajuk bawah dia. Bab yang terakhir ni ada 5 tajuk di bawahnya, 3 daripadanya telah pun selesai kita bicarakan. Ini yang masuk yang keempat malam ni. Mana 3 daripadanya ialah masih lagi berbicara tentang halal dan haram kehidupan umum, bab yang keempat ni. Tetapi dia lebih fokus kepada tajuk yang pertama, masalah-masalah kepercayaan, khurafat, tahyul. Ini kita telah selesai bicarakan juga. Kalau berkaitan dengan amalan-amalan jahiliah dahulu, seperti sihir, seperti azlam, seperti niyahah, meratapi kematian, dan banyak lagi perkara-perkara yang dilakukan di zaman jahiliah yang masih lagi berlegar-legar amalan itu pada zaman kita hari ini. Jadi itu tajuk yang pertama dalam bab yang terakhir. Tajuk yang kedua dalam bab yang terakhir ialah bab muamalat, ataupun berkaitan dengan muamalat, sewa beli, sewa menyewa, jual beli, insurans, takaful, tanah yang terbiar, ternakan dan sebagainya. Banyak kita dah bincangkan pada pertemuan yang lalu. Dan yang ketiga dalam bab yang terakhir baru saja kita selesai pada kuliah yang lalu, iaitulah berbicara berkaitan dengan masalah hiburan. Okey, bagi kita yang nak berhibur, ada dibenarkan dalam Islam, tetapi ada had, ada batasnya. Nak berhibur ni bukan semata-mata nyanyian saja hiburan ni, macam-macam. Zaman Nabi dulu diletakkan oleh Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya ini, itulah zaman Nabi, zaman para sahabat, hiburannya adalah dengan memanah, berkuda, berlumba lari, bermain pedang, gusti. Sampailah nanti akan ada berbicara cerita tentang catur, yang kita dah bincangkan pada kuliah yang lalu. Sampailah dalam keadaan masalah-masalah nyanyian, menonton wayang dan seumpamanya. Last sekali kita bincang pada kuliah yang lalu. Kemudian kita nak masuk pada malam ni tajuk yang keempat. Tinggal lagi 2 tajuk lah. Tajuk keempat dan tajuk yang kelima dalam bab yang terakhir. Habis tu, habislah, khatamlah kitab kita. Tapi panjang lagi lah ceritanya. Walaupun kita baru masuk tajuk yang keempat, tapi saya nampakkan kesemuanya tu apa ceritanya. Tajuk yang keempat dalam bab yang terakhir ini ialah bagaimana cara untuk kita nak berhubung dengan manusia, menjaga hubungan sesama manusia. Okey, tak boleh bergaduh, tak boleh bercakap kasar, tak boleh dengki. Nanti kita akan belajar. Itu tajuk yang keempat. Mana tak boleh nak memutuskan silaturahim. Dan dalil yang dibawakan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi hanya satu je. Iaitulah dalam surah Al-Hujurat ayat 10, 11, 12. Tapi panjanglah. Huraiannya panjang, mengambil masa mungkin beberapa siri untuk tajuk yang keempat ini, tapi rujukannya hanya 3 ayat itu saja. Kemudian habis. Habis tajuk yang keempat, baru masuk tajuk yang kelima, iaitulah tajuk yang terakhir dalam bab yang terakhir,
bagaimana pula cara menjaga hubungan dengan manusia tetapi yang bukan Islam. Itu last sekali yang kita akan bincang. Habis yang itu, maka habislah kitab kita dalam kitab halal dan haram. Minta Allah panjangkan umur kita insya-Allah supaya kita boleh khatam. Saya rasa lama dah kita baca kitab ni. Nantilah saya cek balik tahun berapa kita start. Semalam tak sempat nak cerita. Tapi nak katakan bahawa tinggal lagi 2 tajuk sahaja, iaitulah masih lagi berbicara tentang hablum minan nas. So kita akan start cerita pada malam ini berkaitan dengan menjaga hubungan sesama manusia. Kita berada pada muka surat yang ke-577. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ni wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Islam telah mengukuhkan perhubungan di antara anggota masyarakatnya di atas 2 asas yang kukuh. Islam, kata Rasulullah Al-Qardawi, bukan hanya menyuruh kita menjaga hubungan sesama manusia, sesama Allah ataupun sesama Tuhan, bukan. Maknanya kita tidak dituntut untuk menjaga hubungan dengan Tuhan sahaja, hablum minallah. Tetapi yang Allah tuntut kita adalah untuk menjaga hubungan dengan manusia sekali, hablum minallah wa hablum minan nas. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadat, kebanyakannya semua ada kaitan ini. Antaranya kata Abdullah bin Abbas, biasanya akan ada ayat yang dipairkan oleh Allah, dipasangkan oleh Allah dalam Al-Quran yang tak pernah lekang. Akan ada, selepas ayat ni mesti ayat ni. Antaranya ialah solat, lepas solat mesti zakat. Aqimis salat wa ataz zakat, mesti ada. Selepas solat saja mesti zakat, selepas solat saja mesti zakat. Satu, memang solat itu adalah ibadat solat lah, dan zakat adalah ibadat zakat. Tetapi kalau dia spesifikkan lagi, dan kalau dibedahkan lagi dalam ayat tersebut untuk tersiratnya, solat adalah hubungan dengan Allah, zakat adalah hubungan dengan manusia. So dia tak boleh lari daripada 2 benda ni. Dan juga kalau Allah menceritakan dalam Quran ayat Allah pairkan, Allah pasangkan. Setiap kali Allah larang hamba dia untuk mensyirikkan Allah. Maknanya jangan sekali-kali mensyirikkan Allah. Di mana Allah kata wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah kata Allah memerintahkan kita untuk tidak menyembah mana-mana Tuhan melainkan Allah sahaja. Ataupun dalam surah Luqman pun, bila mana Allah ceritakan ketika mana Luqman nasihatkan kepada anaknya la tusyrik billah. Selepas daripada ayat jangan syirikkan Allah, dalam surah Al-Isra tadi wabil walidaini ihsana, ataupun yang tadi dalam surah Al-Oman wabil walidaini ihsana, ataupun dalam surah Al-Isra tadi Allah katakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Menunjukkan bahawa selepas daripada Allah kata jangan syirikkan Allah, kemudian kerja kita adalah untuk melakukan kebaikan kepada ibu dan ayah. Jangan syirikkan Allah itu jaga hubungan dengan Allah, dan juga menjaga hubungan dengan ibu ayah itu merujuk kepada manusia. So, tapi tak ada pun sebut, Allah sebut dalam menjaga jiran, menjaga adik-beradik, dia hanya wakil saja. Sama dengan mensyirikkan Allah. Allah tak suruh kita solat, zakat ataupun buat-buat perkara yang haji dalam satu ayat. Tapi Allah kata menjaga hubungan dengan Allah, jangan syirikkan Allah, bermaksud semua perintah Allah itu perlu dituruti dan ditaati. Jadi ini menunjukkan, kata Abdullah bin Abbas, ini juga bukan perintah untuk mensyirikkan Allah dan buat baik kepada ibu dan ayah, tetapi ia merujuk kepada hablum minallah wa hablum minan nas. Dalam hadis juga ketika mana Abdullah bin Mas'ud tanya, dia kata ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah? Amalan mana yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi kata as-salatu ala waqtiha, salat dalam waktunya. Summa ayyu, kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian apa ya Rasulullah? Selepas solat dalam waktunya apa dia? Nabi kata wabil walidaini ihsana, buat baik kepada ibu dan ayah. So yang ni pun kita nampak gambaran dah, solat, jaga hubungan dengan Allah, dan juga wabil walidaini ihsana, buat baik kepada ibu dan ayah itu adalah hubungan dengan manusia. So ini antara topik yang dibawakan oleh Yusuf Al-Qardawi rahimahullahu ta'ala untuk kita lebih cakna dengan hubungan kemasyarakatan ni, sesama manusia. Sebab ramai orang yang mampu menjaga hubungan dengan Allah, pergi masjid, solat, qiyamul lail, Quran, tapi tak mampu untuk jaga hubungan dengan manusia. Mungkin dia boleh jaga hubungan dengan manusia yang dia kenal saja, yang tak kenal dia tak boleh jaga. Sedangkan yang ini nanti kita akan tengok dalam surah Al-Hujurat, rujukan yang dibawakan oleh Yusuf Al-Qardawi, surah Al-Hujurat saja.
Nanti kita akan bedah. Dia kira macam tafsir lah, tadabbur. Kita akan masuk dalam bidang tadabbur nanti insya-Allah. Dia bukan malam ni, sempatlah sikit. Tapi kita akan habiskan 2-3 ayat itu insya-Allah dalam beberapa siri untuk kita nak bedah perkongsian daripada Yusuf Al-Qaradawi berkaitan dengan hubungan kemasyarakatan ini. Jadi kata Yusuf Al-Qaradawi hanya 2 sahaja yang mengukuhkan hubungan kita sesama manusia. Yang pertama adalah melindungi hubungan persaudaraan yang diumpamakan sebagai satu ikatan yang kuat di antara satu sama yang lain. Yang pertama kata Yusuf Al-Qaradawi, untuk kita nak mengetahui, untuk mengukuhkan hubungan kita sesama manusia, kita kena ibaratkan bahawa kita ini adalah sebagai satu hubungan yang kuat, satu hubungan yang kukuh. Sebab itu dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyebutkan innal mu'mina lil mu'minin kal bunyan, kata Nabi. Orang yang beriman dengan orang yang beriman, mana seorang yang beriman dengan seorang beriman yang lain, kal bunyan. Bukan bunyan, orang bunyan. Al bunyan ialah seperti bangunan. Al bunyan. Nabi kata innal mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang beriman dengan seorang beriman yang lain ialah dia seperti satu bangunan. Dan Nabi SAW menyebutkan yashuddu ba'duhu ba'da, yang mana mereka kedua-duanya mengukuhkan sebahagian yang lain, summa syabbaka baina asabihi, dan Nabi SAW membuatkan tangannya tashbik. Ini tashbik nama dia, maknanya menyamakan di antara jari dengan jari, silang tu namanya tashbik. Kemudian Nabi SAW menyamakan silang, menyamakan jari-jari itu silang, maka Nabi SAW mengatakan bahawa orang beriman dengan orang beriman dia seperti satu bangunan. Dia macam tu, kukuh kan. Jadi yang pertama sekali kata Yusuf Al-Qaradawi, untuk kita mengetahui satu perkara yang boleh kita pelajari ialah kita kena bayangkan setiap umat Islam, orang yang beriman, dia seperti satu bangunan. Dia seperti satu bangunan. Ia mengukuhkan sebahagian yang lain. Dan cuba bayangkan kalau hari ini kita tak menjaga bangunan tersebut. Pecah sebelah kanan, pecah sebelah kiri, bawah hancur, atas bocor. So apa jadi pada bangunan itu? Hancur lah, binasa lah. Dan akan ramailah nanti akan datang serang bangunan tersebut. Dan mungkin satu hari nanti bangunan itu akan runtuh. Dan itu yang akan berlaku nanti kata Nabi di ujung hari akhirat ataupun hari kiamat. Hampirnya kepada kiamat, maka kita ramai seperti buih yang di lautan, tapi satu apa pun tak boleh buat. Sampai sahabat tanya Rasulullah, walaupun kita ramai begitu? Ya, apabila fitnah telah pun muncul. Maknanya banyak fitnah ni, hadis-hadis fitan lah, maksudnya hadis akhir zaman memang berlaku banyak macam tu. So kita sedang berada di akhir zaman ni. So kalau kita tak ambil apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya untuk mengukuhkan hubungan sesama kita ini, walaupun kita berlainan fikrah, walaupun kita berlainan pendapat, walaupun kita tak sama jersey kan, malam ni tak boleh dah separuh akhir, tak apa, tak ada masalah pun. Tapi nak ceritakan bahawa biarlah dalam keadaan apa pun berbeza, kita tetap berakidah dengan akidah yang sama. Kita tetap menyembah Tuhan Allah yang sama. Kita tetap menyembah kepada arah kiblat yang sama, Kaabah. Kita tetap membaca Al-Quran dan rujukan kita yang sama, iaitu Al-Quran. Dan kita mengikut dengan Nabi yang sama, iaitulah Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang nak menyebabkan kita bergaduh sama kita? Dia tak ada dalil pun. Tuan-tuan kalau cari dalil, boleh tak saya nak musuh dengan dia Ustaz? Tak ada dalil pun untuk nak bermusuh ni, tak ada. Tapi saya tak suka dia Ustaz. Pasal apa? Tak tahu lah, saya tak suka tengok muka dia. Tak ada dalil pun. Tak suka, kena tengok juga. Pasal Allah ciptakan muka dia gitu. Kan? Kita tak boleh nak katakan saya tak berkenal lah. Mulut dia becok sangat. Mulut becok pun kita kena terima juga. Sampai masa nanti dia diam lah. Kalau kita yang menimbulkan permusuhan itu, kitalah yang sebenarnya membuang satu daripada mengukuhkan hubungan sesama manusia. Kita telah tak rasakan bahawa kita seperti satu bangunan. Kenapa? Kita tengok Nabi SAW membina, nak panggil empire ke macam mana tak tahu lah, membina manusia Islam hanya 23 tahun saja. Ini satu jangka masa yang pendek banding dengan Nabi-Nabi terdahulu. Nabi Nuh AS dakwah 950 tahun. Tapi tak mampu untuk mengislamkan semua. 950 tahun ni pun hanya 50 ke 70 orang saja yang naik di atas bahtera dia. Dan yang lain-lain, Nabi Musa
yang bawa Bani Israel selamatkan Fir'aun. Bukan semua orang ikut Nabi Musa. Bani Israel masih lagi ingkar, masih lagi nak berhala, masih lagi nak sembah Tuhan yang lain, walaupun Allah selamatkan dia. Nabi Musa selamatkan dia dah. Kan? Macam tu sekali punya keadaan. Nabi Isa alaihissalam, ada Al-Hawariyun, ada pengikut setia, tapi sama juga. Tak beriman, akhirnya terpesong. Juga termasuk Nabi-Nabi yang lain. Jadi ini antara yang kita boleh belajar dengan kisah Nabi SAW sendiri. Nabi SAW bina 23 tahun dan Khulafa Ar-Rashidin bina 30 tahun. Cuma dalam tempoh 30 tahun tu, selepas zaman Umar saja mula goyang balik. Okey, selepas Umar saja mula goyang balik. Maksudnya zaman Abu Bakar 2 tahun, zaman Umar 10 tahun, 12 tahun. So campurkanlah 23 campur 12 tahun, so lebih kurang 35 tahun saja. Betul-betul kukuh. Masuk zaman Osman bukan terus-terus goyang, tapi zaman Osman di hujung pemerintahannya mula goyang. Orang dah start berani untuk melawan khalifah. Orang dah kepung rumah Sayyidina Osman ibn Affan. Orang berjaya namatkan riwayat Osman ibn Affan. Bukan orang yang bukan Islam tamatkan. Orang Islam juga daripada Mesir, daripada Kufah, daripada Basrah. Ramai kepung rumah Sayyidina Osman. Tapi kalau dia buat pada zaman Omar berani? Tak berani. Sebab waktu tu masih lagi kuat. Macam mana Nabi buat? Sebab yang inilah antara yang Nabi sebutkan, ialah kita kena rasakan bahawa kita semua ni adalah seperti bunian, seperti bangunan. So para sahabat bermula dakwah Nabi, usia Nabi 40 tahun tu, sikit-sikit Nabi bina bangunan tu. Sikit-sikit bermula Abu Bakar, Khadijah, Ali, Zaid, Ummu Aiman masuk, Abdul Rahman bin Auf, Uthman, sampai Umar masuk, Hamzah bin Abdul Muttalib masuk. Dia makin kuat, makin kuat, makin kuat. Pergi ke Madinah, tambah dengan orang Ansar, Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah. Dia naik lagi, naik lagi, naik lagi. Sampailah menjadi satu bangunan yang kukuh. 8 Hijrah, buka kota Mekah. Kuatlah Islam. Islam kuat. Di hujung hayat Nabi, pada tahun terakhir, Nabi sempat menghantarkan Mu'az bin Jabal untuk pergi ke Yaman. Ketika mana Nabi pecahkan batu Khandak nak gali tu, tahun 5 Hijrah, Nabi pecahkan batu, pancar satu cahaya. Nabi kata, Allahu Akbar. Aku melihat Allah telah memberikan kunci Yaman untuk kita. Nabi pecahkan lagi, boom, keluar lagi cahaya. Nabi melihat lagi cahaya dan Nabi kata, Allah telah memelihatkan aku kunci jatuhnya Rom ataupun kunci Syam. Dan Nabi pecahkan sekali lagi. Nabi kata, Allah telah memperlihatkan aku kunci Kisra, maknanya di Madain jatuh. So 3 benda ni berlaku ketika mana tahun 5 Hijrah, waktu Nabi sedang gali Khandak, gali parit, nak perang dengan orang-orang kafir Quraisy, Bani Israel, Bani Nadir, Qatfan, Bani Sulaim. Ni Bani perang Khandak sama dengan perang Ahzab. Sama nama dia. Khandak pasal parit, Ahzab pasal dalam masa yang sama ada sekutu dia. Ramai ni 10,000 orang ni. Tapi pada waktu itulah Allah Subhanahu Wa Taala berikan satu berita gembira buat Nabi dan juga para sahabat akan datang. Nabi nampak dah kunci Yaman ada, jatuhnya Rom, jatuhnya Parsi, dan orang Islam percaya benda tu. Cuma Nabi tak sempat tengok yang jatuhnya Rom dan Parsi. Sebab jatuh Rom dan Parsi itu pada zaman Umar Al-Khattab. Nabi hanya tengok Yaman saja dibuka. Tapi Nabi yakin dengan janji Allah. Cuma orang munafik je lah pada waktu tu, dia berbisik-bisik sama dia. Dia kata, macam mana mungkin Rom dengan Parsi itu? Waktu tu Rom Parsi kuasa besar dunia. Sampai Allah turunkan surah Ar-Rum kan. Bagaimana mungkin kita nak menang? Macam mana mungkin kita boleh kalahkan Rom dan Parsi? Saat ini pun kita kena berhadapan 10,000 tentera orang Quraisy. Dengan kelaparannya, dia fikir secara logik waktu tu, tak yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, janji Nabi. So ini antara yang kita boleh belajar dalam sirah Nabi. Nabi kukuhkan sahabat-sahabat Nabi itu kalbunian, seperti bangunan. So kukuhnya itulah yang tidak ada satu orang pun di kalangan sahabat-sahabat Nabi berani untuk menyakiti hati para sahabat yang lain. Tak ada. Kita langsung tak nampak. Langsung tak ada. Okey, tapi nak katakan bahawa inilah yang Nabi sebutkan, innal mu'mina lil mu'min kalbunian. Dan Nabi letakkan jari dengan jari itu bersilang, tasbih dipanggil, untuk menggambarkan bahawa Islam, orang yang beriman macam ni kukuhnya.
Dan Nabi sebutkan lagi dalam hadis Bukhari dan Muslim yang lain, Nabi kata masalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, iaitulah masalul jasad. Nabi kata umpama orang-orang beriman ini dalam kasih sayang, dalam belas kasihan, dalam saling mengambil berat di antara satu sama lain, ialah masalul jasad. Seperti mana satu jasad, satu badan, satu tubuh. Yang mana kata Nabi SAW, apabila satu anggota itu sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan sakit dan akan berjaga malam dan akan demam. Satu je. Maknanya kita manusia ni, Nabi sebutkan dalam hadis yang lain tadi, ialah seperti satu bangunan. Nabi buat macam ni, satu bangunan. Dalam riwayat yang lain, Nabi kata kita semua orang beriman ni, dia seperti satu tubuh. Ni bukan orang Malaysia saja ni, luar pun sama. Nama Islam saja, kita seperti satu tubuh. Mana kalau satu anggota yang sakit, semua akan merasakan kesakitan. Kita sakit kepala, pening, tak boleh nak tidur kita. Dengan mata terjaga, kan badan jadi letih, lesu, lemah, padahal kepala je sakit. Kita accident, kaki ni luka ni, berdarah ni, kaki yang sakit, tapi tidur tak boleh. Tangan merasakan sakit, ada macam tu, sampai tahap macam tu sekali. Kalau orang yang gaut, lagi susah lah nak tidur. Nak berjalan lagi susah, angin pun tak boleh kena. Gaut. Tapi ni cerita dia yang Nabi SAW sebutkan bahawa supaya kita faham antara kita ini dia seperti satu bangunan dan seperti satu tubuh. Nanti Dr. Yusuf Al-Qaradawi dihuraikan lagi panjang situ. Itu yang pertama. So yang pertama ni kita kena ingat macam ni. So kita adalah seperti satu bangunan dan satu tubuh. Yang kedua kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kita nak kena jaga hubungan kemasyarakatan kita ini, menjaga hak dan kehormatan yang dilindungi oleh Islam untuk dirinya, untuk darah dan juga maruah, termasuk harta benda. Bila kita dah anggap bahawa dia adalah seorang Islam, saudara kita, beriman dengan kita, maka haram untuk kita mengambil hartanya secara zalim. Maka haram untuk kita mengambil darahnya tanpa hak. Maka haram untuk kita menjatuhkan maruahnya, langsung tak dibenarkan. So ini antara yang Nabi sebutkan dalam hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi kata umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sehinggalah mereka itu mengatakan bahawa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksud memerangi di sini adalah dakwah dululah. Okay? Bukan hadis ni kalau kita baca surface mungkin nampak macam Islam ni ganah ni, terus-terus nak perang aja, uqatil kan. Perkataan uqatil itu memang perang lah, tapi dia bukan perang seperti mana kita tengok perang tu. Tapi dia adalah satu perkara yang kita kena faham. Islam datang untuk dakwah dulu. Mana-mana tempat pun Nabi akan pergi dakwah dulu. Nabi tak akan mula. Kita tengok sejarah pun, daripada Nabi dilantik Nabi Rasul sampailah Nabi wafat, tidak ada peperangan yang dimulakan oleh Islam dulu, tak ada. Kita tengok Perang Badar, Islam tak mulakan dulu. Perang Badar, Islam hanya mempertahankan diri. Sebab asalnya Perang Badar, Nabi nak sekat saja orang-orang kafir Quraisy yang berdagang daripada Syam, daripada Mekah pergi Syam, nak balik ke Syam nak balik daripada Syam ke Mekah tu, Nabi nak sekat. Tapi berlaku 3 kali ya, benda tu berlaku 3 kali. Kali yang ketiga, mereka rasakan bahawa Muhammad ni nak perang mereka. Mereka telah tersalah faham. Padahal Nabi nak sekat untuk nak ambil balik harta-harta orang Islam yang tertinggal dekat Mekah, mereka rampas. Kan Islam tak bawa apa-apa harta. Tinggal kat Mekah, dengan rumah tinggal, harta tinggal. Jadi mereka ambil semua harta-harta orang Islam tu pergi berdagang. So Nabi bukan ambil hak orang lain, Nabi ambil hak orang Islam juga. Tapi dengan rancangan Nabi itu, Allah rancang lain pula jadinya. Allah memang berkehendakkan untuk berlaku peperangan, akhirnya Islam terpaksa mempertahankan juga. So selama 300 orang terpaksa pergi untuk berlakunya Perang Badar. Tahun depan berlaku Perang Uhud, Nabi bukan mula dulu, tapi orang-orang kafir Quraisy tidak puas hati dengan kekalahan Badar. Berlakulah Perang Uhud. So dalam Perang Uhud, round pertama Islam menang, round kedua Islam kucar kacir. Tapi tak adalah nak iktiraf bahawa orang Quraisy ni menang. Tak menang pun, sebab Nabi masih lagi tunggu dekat Uhud. Tapi orang kafir Quraisy tak berani datang balik. Dengan harta rampasannya ada dekat situ. Nabi masih lagi tunggu beberapa hari untuk uruskan jenazah orang-orang Islam yang syahid, 70 orang yang syahid dekat situ. Sambil menunggu, dan akhirnya Nabi dapat berita mereka tak berani datang. Akhirnya Nabi kata, kita balik dulu, tak apa. Jadi ini antara yang
Islam tak pernah mulakan dulu mana-mana peperangan. Tahun keempat Hijrah berlaku perang Bani Nadir dalam Madinah. Dalam Madinah ni berlaku perang Bani Nadir. Bani Nadir bukan Nabi yang mula, tapi Bani Nadir khianat kepada Nabi. Mereka nak tamatkan riwayat Nabi dengan mengambil batu untuk jatuhkan di atas kepala Nabi, ke atas bumbung. Nabi dapat tahu, Nabi kepung Bani Nadir perkampungannya, akhirnya mereka surrender dan mereka keluar. Sebahagian lari pergi ke Syam, sebahagian lari pergi ke Khaybar. Itu nanti akan ada perangan Khaybar tu. Tahun 5 Hijrah berlaku perang Khandak. Tadi kita cerita perang Khandak. Dan perang Khandak pun Islam tak mulakan dulu. Perang Khandak tercetus yang tadi Bani Nadir keluar pergi ke Khaybar. Khaybar tadi tu pergi jumpa dengan orang Quraisy, sepakat, jom kita komplot sama-sama, kita ahzab, sekutu sama-sama, gabung, kita serang Madinah, serang Muhammad. So bukan hanya dia saja yang orang-orang Bani Israel panggil untuk bergabung, tapi panggil Bani Ghadfan, panggil Bani Sulaim, panggil orang munafik yang ada dalam Madinah. Termasuklah orang Bani Israel yang masih lagi berbaki satu kaum dekat dalam tu, iaitulah Bani Quraizah pun sama. So dalam perang Khandak, Nabi pun tak mulakan dulu. Nabi pertahankan saja. Dan perang Khandak pun tak berlaku sebab ada Khandak kan. Dia tak cetus peperangan. Sama dalam peperangan Khaybar, Nabi tak mulakan dulu, tapi sebab mereka khianat lagi sekali, perang Khaybar tahun 7 Hijrah, Nabi kepung dan akhirnya mereka keluar. Perang Mu'tah di Syam, Nabi tak mulakan dulu, tetapi Nabi hantar satu orang utusan namanya Umair ibn Haris, Umair ibn Al-Haris, untuk menghantarkan surat dekat sana, dekat Syam, tetapi Nabi dapati bahawa utusannya ditamatkan riwayat dekat sana. Okey, dia ditamatkan riwayat dengan orang-orang Syam, Rom pada waktu itu. Nabi marah lah, sebab utusan tak dibenarkan untuk buat apa-apa, sentuh pun tak boleh. Tapi ni kau tamatkan riwayat dia, seolah-olah mengajak perang. So Nabi utuskan Zaid bin Harisah. Okay? Zaid bin Harisah ni yang Nabi kata, kalau Zaid bin Harisah syahid, gantikan dengan Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far syahid, digantikan dengan Abdullah bin Rawaha. Situ. So waktu ni perang Mu'tah, walaupun inilah first Nabi keluar peperangan, Nabi tak keluar, tentera Islam yang keluar, Nabi tak ikut waktu ni. Nabi hanya hantarkan Zaid bin Harisah saja, tapi inilah first yang keluar untuk pergi ke Syam ataupun ke Mu'tah pada waktu itu, tetapi Islam tak mulakan dulu. So berlaku pembukaan kota Mekah, juga tidak ada peperangan yang berlaku. Tahun 9 Hijrah berlaku perang Hunain, Nabi pun tak mulakan dulu, melainkan Nabi dengar ada penduduk daripada Taif, Bani Hawazin, Bani Saqif nak datang serang Mekah. So nak datang serang tu Nabi pertahankan Mekah, Nabi keluar daripada Mekah, berhenti dekat Hunain, berlaku perang Hunain. So Nabi tak mulakan dulu. Okay? Dan last yang terakhir tahun 10 Hijrah, Nabi utuskan Usamah bin Zaid sebelum Nabi wafat, nak pergi ke Syam juga, Mu'tah juga, ke Jordan juga, tapi tak sempat. Bila mereka dengar Nabi nazak dan tenat, mereka patah balik. Tetapi benda tu berlaku setelah Nabi wafat. Abu Bakar start balik, kamu Usamah pergi balik, sebab Nabi dah hantar kau kena teruskan juga, menang. Dan zaman Omar pun sama, bila berlakunya peperangan Yarmouk dan juga peperangan Al-Qadisiyah, jatuhkan Rom dan Parsi, ni kaedah yang dilakukan oleh orang Islam. Sampai ke Yarmouk, sampai ke Al-Qadisiyah, mereka tak terus perang, mereka duduk di sana 2-3 bulan, duduk saja berkemah 2-3 bulan. Sebab apa Ustaz? Sebab dakwah. Ada dakwah datang, jumpa maharaja mereka, jumpa Hercules lah dulu, maharaja Rom dulu nama dia Heracles. Tapi tuan jangan tengok Hercules yang dekat filem tu lain sikit. Hercules tu dia dah ubah lain dah, watak dia tu lain. Tapi Nabi ada tulis surat tahun 7 Hijrah, Nabi tulis surat pada maharaja Rom, Kaisar, nama dia adalah Heracles bin Muhammadin Rasulillah ila Heracles, ajak untuk masuk Islam. Sama juga dengan Parsi, Nabi tulis surat pada Raja Parsi, Kisra, gelaran dia Kisra, nama dia Yazdajud ataupun Yazdajir bin Muhammadin Rasulillah ila Kisra ataupun ila Yazdajir. So Nabi bagi utusan dia pergi hantar surat tu pergi ke Parsi. Tak sempat baca surat tu, koyak dah, raja tu koyak, maharaja tu koyak. So utusan tu patah balik bagi jumpa Nabi. Nabi tanya, macam mana surat aku hantar kat Kisra, Parsi? Dia koyakkan surat engkau ya Rasulullah. Tak baca lagi, koyak dah. Nabi angkat tangan doa, Allahumma. Nabi kata, mazzaqallahu mulqahu kama mazzaqa risalati. Semoga Allah mengkoyak-koyakkan kerajaannya sebagaimana dia mengkoyak-koyakkan surat aku. Bayangkan Nabi doa tu tahun 7 Hijrah.
tahun kemudian baru habis jatuh zaman Umar Al-Khattab. Nabi tak adalah, Nabi dah wafat. Tapi doa itu, Allahumma mazzaqa risalat, Allahumma mazzaqa mulkahu. Semoga Allah mengkoyak-koyakkan kerajaannya. Kama mazzaqa risalati, sebagaimana dia mengkoyak-koyakkan surat aku. Maknanya menunjukkan bahawa Nabi dakwah dah dulu. Tapi bila zaman Umar Al-Khattab, walaupun dah sampai dekat sana, dekat Parsi, dekat Syam, Umar Al-Khattab tak terus untuk pergi serang saja, tapi duduk 2-3 bulan pergi dakwah. Aslim taslam, kau masuk Islam kau selamat. Tapi bukan macam itulah dakwahnya, bukan aslim taslam, bukan. Dakwah lah, bagi tahu ni Nabi aku, Nabi Muhammad SAW datang bawa ajaran yang baik, tinggalkan ajaran-ajaran yang tak bagus. Hormat orang, hormat wanita, anak-anak dijaga, dihormati, kan? Orang miskin juga diangkat sama level dengan orang yang kaya. Semua benda-benda yang baik, yang sifat lumrah manusia memang menginginkan aman begitu. Ini sebab tu bila mana dalam keadaan mereka berdakwah sahaja, itu yang membuatkan bahawa selesai dah tugas mereka. Aslim taslam, dah dakwah selesai. Tapi mereka tak nak juga Islam. Sebab tu bila mana mereka tak nak Islam, maka mereka kena bayar jizyah. Jizyah ni maksudnya, tak apa, kau nak agama kau, tak ada paksaan pun. La ikrah fid din, kata Allah. Tak ada paksaan dalam agama. Kau nak masuk Islam, ikut bulan kau. Tapi dah dakwah dah. Dia tak nak tinggallah dekat agama kau, tak apa. Tapi undang-undang perlu ikut undang-undang Allah. Sebab undang-undang Allah adil. Tapi kerajaan besar, Rom dengan Parsi, macam mana nak ikut? Yang baru naik ini, kerajaan Islam ni baru naik, mustahil lah mereka boleh ikut. Sebab mereka ni pegang dunia lama dah, Rom Parsi ni lama dah. So macam mana mereka nak ikut? Of course bila mereka tak nak masuk Islam, jizyah pun tak nak bayar, barulah mereka kata kalau begitu kita perang. Barulah tercetusnya peperangan. Marahlah kerajaan Rom dan kerajaan Parsi bila ajak perang tu, tak marah. Akhirnya berlakulah peperangan dan Islam menang. So waktu ni saya nak bacakan hadis tadi riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka ini mengucap 2 kalimah syahadah. So mana mereka ni dakwah dulu. Tidak ada peperangan yang dimulakan oleh Islam, tak ada. Tetapi poin Nabi SAW untuk ini, dalam hadis tu Nabi kata apa? Bila mana mereka telah pun mengucapkan 2 kalimah syahadat, wa yuqimus salah, mereka telah mendirikan solat, wa yu'tuz zakah, mereka telah mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka telah melakukan perkara-perkara itu, mana Islam dan mereka dah ucap 2 kalimah syahadah, mereka dah solat, mereka dah zakat, maka kata Nabi, apabila mereka telah melakukan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bil haqqil Islam, dan juga wa hisaihim ala Allah Ta'ala, maka diharamkan untuk kita, untuk aku mengambil darah mereka, diharam untuk aku mengambil harta-harta mereka, dan apapun hitungan mereka hanya terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ni antara yang kita bahas tadi tu. Dr. Yusuf Al-Qardawi kata, kita nak menjaga hubungan sesama manusia bukan hanya membayangkan bahawa kita ni satu bangunan, satu tubuh, tetapi bila kita sebagai orang Islam, maka kita tidak ada hak untuk nak mengambil harta benda mereka, kita tidak ada hak untuk nak mengambil darah mereka, kita tidak ada hak untuk nak menjatuhkan maruah mereka. Macam mana mengambil harta mereka, Ustaz? Maksudnya kita mencuri harta mereka, merampas harta mereka tanpa hak lah. Tapi kalau kita ambil yang ada hak, macam mana? Zakat, kan? Ambil harta mereka sebab mereka kena keluarkan zakat, ambil, boleh, tak ada salah. Tapi tak boleh ambil bukan hak, kan? Ambil sesuka hati, rampas harta rakyat tiba-tiba, tak boleh. Dia kena ada hak. Sebab dia dah Islam. Bila Islam, maka termaktublah dengan apa sahaja yang disebutkan tentang harta, maka yang wajib perlu diwajibkan, yang sunat saja, tak perlu dipaksa pun. Dan juga sama dengan dima'ahum, iaitulah darah mereka. So darah mereka pun kita tak boleh ambil sesuka hati. Darah mereka macam mana, Ustaz? Tamatkan riwayat mereka lah tiba-tiba, tak boleh. Melainkan dengan hak. Hak tu macam mana? Dengan kesalahan yang dibuat. Sebab dalam Islam kita ada undang-undang Allah, kita ada hudud, kita ada qisas, kita ada diyat, kita ada takzir dalam hukum jenayat. So hudud ini adalah antara manusia dengan Allah, qisas antara manusia dengan manusia, tapi hukum Allah. Diyat dipanggil pampasan, ganti rugi dipanggil.
Takzir, ini kerajaan punya undang-undang. Pun Islam raikan juga. Kan? Sebab tu kita kena ikut juga. Traffic light, langgar traffic light mana ada dalam Quran? Kita tak boleh kata, mana ada langgar traffic light dalam Quran berusul. Dalam Quran tak sebut pun. Tapi dalam Quran sebut takzir. Ataupun dalam Islam ada undang-undang takzir. Kena taat perintah pemerintah selagi mana benda tu baik. Laju, kereta speed 16, 18, 21 semua kan. Tak ada pun dalam Islam kata tak boleh bawa kereta dah laju. Mana pula tak ada. Ada, cuma tak pandai nak tafsirkan dalam benda tu. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, tu ayat dia. Jangan kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Itu campakkan diri kepada kebinasaan lah, tu sengaja. Dah bawa sampai 210, tak terbang. Sikit gigi Superman dia tu. Kan? Menaik motor, bawa Superman motor. Oh, kebiasaan lah tu. So, memang takzir. Hukum pemerintah kata, hukum negara kata, tak boleh bawa laju lebih daripada 110 km. Dah, ikutlah. Dia memanglah tak ada, tak ada dalam Quran, tak berdosa. Sebab itu hukum-hukum yang dipanggil undang-undang Allah ini ada 4 kategori itu. Habis tadi yang kata tamatkan riwayat itu tak boleh ambil harta orang Islam, tak boleh ambil darah orang Islam itu adalah yang dalam keadaan paksa. Mana perang mereka sesuka hati. Tapi kalau dia buat kesalahan, bolehlah qisas contohnya kan. Balas balik pembunuhan tersebut, balas balik, boleh. Tapi kadang waris tak mau. Okey, tak maulah balas balik, kita diat saja, ambil ganti rugi, boleh juga. Ataupun hudud, sama juga. Orang-orang yang dalam keadaan dia melakukan sesuatu kesalahan, hukumannya contohnya mesti tamatkan riwayat. Contoh orang yang berzina tapi mihsan, orang yang berzina tapi dah kahwin, hukumnya rejam sampai mati. Itu tak apa, kita ambil darah dia dengan hak. Kan? Tapi kalau bukan dengan hak, kita buat sendiri tak boleh. Itu yang Allah katakan, walladzina la yad'una ma Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun. Orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah itu Tuhan yang lain, tak syirikkan Allah. Dan juga orang-orang yang tidak menamatkan riwayat orang itu melainkan dengan hak saja, dengan kebenaran. Itu dah hudud, qisas dan seumpamanya. Dan juga yang ketiga, kata Nabi tadi, ialah jangan kita sesama Islam yang beriman menjatuhkan maruah dia. Tak boleh. Maknanya kalau kita dah ibarat kita sebagai satu bangunan, kita dah ibarat sebagai satu tubuh, bentuk tubuh yang kita kuat sesama kita, maka haram untuk kita mengambil hartanya secara zalim. Kita haram untuk menjatuhkan darah dia, mengambil darah dia. Dan juga kita diharamkan untuk menjatuhkan maruah dia. Tak boleh. Tu jatuhkan maruah macam mana? Gompat, fitnah dia, dengki pada dia. So, cuba bayangkan, kita dah sebutkan benda ni semua tadi, akhirnya, di mana dalil yang mengatakan bahawa kita boleh untuk memfitnah orang? Mana dalil yang kita kata kita boleh untuk mengumpat orang? Tak ada. Tak ada langsung. Tapi Ustaz, dia munafik. Ustaz, kita boleh mengumpat dia? Okey, kalau munafik yang kita panggil. Satu hari, Nabi pergi ke rumah Itban bin Malik. Itban bin Malik ni tua dah, duduk di Madinah. Dia antara satu orang yang dipersaudarakan oleh Nabi dengan Umar Al-Khattab. Umar pergi ke Madinah, kan mereka kan ada persaudaraan kan antara Muhajirin dan Ansar. So Umar dipersaudarakan dengan Itban bin Malik. Dan ramai yang datang ni, bukan Nabi saja. Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, lain-lain semua datang, tapi tak semua masuk dalam rumah Itban bin Malik ni. Itban ni dia buta. Cuma diminta pada Nabi, dia kata, Rasulullah, aku ni ada masalah penglihatan. Jadi aku takut ada masa-masa aku tak boleh pergi masjid. Sebab ada batas lah, nak pergi tu tak boleh nak pergi. Jadi boleh tak Rasulullah, kalau lah aku tak boleh pergi masjid, aku ingat nak sembahyang di rumah saja. Jadi aku nak sembahyang di rumah ni, biarlah aku sembahyang ni, biar ada tempat sujud yang kau pernah sujud kat situ. Boleh tak Rasulullah, besok datang rumah aku, sembahyang dekat rumah aku, nanti aku tanda, nanti aku solat dekat situ. Tuan, Nabi layan. Itban bin Malik ni Nabi layan. Nabi pun pergilah dengan sahabat-sahabat semua. Dan para ulama bahaskan Nabi semayang apa ni? Semayang duha. Nabi pergi pagi. So Nabi pergi dengan sahabat-sahabat yang lain, Nabi semayang duha dalam tu. Okey, cerita saya bukan duha tu. Cerita saya ialah yang mana mereka masuk dalam rumah Nabi, rumah Itban bin Malik, mereka solat. Tapi tak semua orang dekat rumah tu masuk. Ada dekat luar. POV dekat luar, kamera, shot kamera tu berada di luar. Rupanya dekat luar ni sahabat-sahabat Nabi yang ada di Madinah kan, yang duduk dekat luar ni, mereka sedang menceritakan satu orang laki-laki yang orang ini adalah munafik.
Contohlah kan, saya pun tak ingat nama dia siapa, tapi dia kata, kau tahu tak si fulan ni gini. Dulu dia elok dengan kita, tiba-tiba bila Islam datang dia dah lari pergi ke. So Nabi tengah semayang kat dalam tu. Tapi bila mana mereka ni tengah bercakap pasal si fulan ni, walaupun si fulan ni adalah munafik, tiba-tiba Nabi keluar. Nabi kata, kenapa kau bercerita pasal fulan? Dia ni, seorang ni yang kau cerita ni. Tapi dia munafik ya Rasulullah. Walaupun dia munafik, tapi dia tetap juga agama Islam. Masih lagi ada. Kenapa masih lagi sentuh orang yang masih lagi berada dalam Islam? Walaupun munafik itu dalam hati, nifak kita tak nampak. Boleh jadi Allah twistkan orang yang nifak, adanya sifat nifak itu kepada Islam balik. Ada je orang yang munafik, dia Islam balik. Ada. Banyak kisah-kisah yang begitu ada, mereka Islam balik. Tapi waktu ni, ketika itu Nabi tak benarkan sahabat untuk mengumpat walaupun dia adalah orang munafik. Tak boleh. So dalil ini yang membatalkan kembali, saya tak mengumpat orang Islam dan saya mengumpat orang munafik. Munafik pun Nabi tak benarkan. So yang dibenarkan adalah apabila nak buat satu planning untuk menghancurkan orang-orang kafir, itu dibenarkan. So ini adalah kafir yang mana satu ni? Kafir harbi, untuk peperangan saja. Tapi kalau kafir-kafir yang lain ni, kita ada kafir banyak. Kita ada kafir zimmi, kita ada kafir mu'ahad, kita ada kafir mu'amman. Kafir yang datang melancong, kafir yang duduk dengan kita, jiran-jiran kita. Itu semua tak boleh. Yang dibenarkan adalah kafir harbi saja, kafir yang memerangi orang Islam. Selagi tak perang, selagi itu tak boleh. Okey, baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala pada permulaan perbincangan kita ini, dua perkara ini yang amat penting untuk kita gambarkan sesama kita, sesama Islam, sesama orang yang beriman. Maka pertama, ia seperti satu bangunan ataupun satu tubuh yang bangunan adalah mengukuhkan sebahagian yang lain, yang tubuh merasakan sakit dengan anggota yang lain. Dan yang kedua, bila kita gambarkan bahawa seseorang Islam, seseorang beriman itu, maka kita diharamkan kepadanya 3 perkara. Sebab Nabi kata, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yutuz zakah, sehinggalah mereka mengucapkan 2 kalimah syahadah, mereka salat, mereka zakat, maka terpeliharalah mereka daripada aku, harta bendanya, darahnya dan maruahnya. So 3 benda ni tak dibenarkan lagi. So, mana ada dalil? Tidak ada dalil langsung untuk kita nak mengambil harta orang sesuka hati, kita nak menjatuhkan darah orang sesuka hati, dan kita nak merendahkan maruah orang sesuka hati. Dan mengukuhkan lagi perbincangan ini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi membawa dalil surah Al-Hujurat ayat ke-10, 11 dan 12. Ayat ini saya sebutkan awal perbincangan kita tadi. Hanya 3 ayat ni saja yang dibawakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kemudian dihurai panjang jugalah, puluh-puluh muka surat juga. Tapi dia huraikan panjang tu untuk memberitahu bahawa inilah dalil untuk memahami bagaimana menjaga hubungan sesama manusia. Dan kalau tuan-tuan tengok pun dalam surah Al-Hujurat, bermula daripada ayat pertama lagi, itu cerita dah. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keenam, nanti kita akan tengok tabayyun bila orang-orang fasik datang membawa berita kepada kita. Kesemua ayat pertama sampailah habis surah Al-Hujurat ini, dia menceritakan bagaimana menjaga hubungan sesama manusia. Kita punya hablum minan nas, dia jaga ke semua. Bagaimana orang ini Islam ke, fasik ke, tak Islam ke, perang di antara orang Islam dengan orang Islam perang. Macam mana nak buat ni? Ayat ke-9, nanti kita akan tengok. Tapi tak adalah kita mula 10, tapi nanti kita akan huraikan juga. Ayat ke-9 Allah kata kalau orang Islam sesama Islam perang, tolong tahan mereka, jangan bagi perang. Tapi dalam zaman Ali, Sayyidina Ali bin Abi Talib, berlaku 3 peperangan dalam zaman tu. Dan 3 peperangan tu antara Islam dengan Islam. Itu dahsyat. 3 peperangan zaman Sayyidina Ali, mana selepas daripada Sayyidina Osman ditamatkan riwayat oleh pemberontak-pemberontak Islam, naik Sayyidina Ali. Naik je Sayyidina Ali memerintah 5 tahun, 3 peperangan besar berlaku di antara orang Islam dengan orang Islam. Pertama adalah perang Jamal di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kedua ialah perang Siffin di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, juga dua-dua sahabat Nabi. Dan ketiga adalah perang Nahrawan di antara Sayyidina Ali dengan orang-orang yang
Khawarij. Orang yang keluar pesong sikit daripada Islam ni Khawarij. Kan? Khawarij ni keluarlah daripada agama Islam. Sebab mereka menganggap mereka betul, Khawarij ni. Tapi mereka tahulah bahawa mereka punya dan orang Islam tahulah mereka punya pandangan dan pemikiran mereka salah. Tapi macam mana keadaan tu? Yang itu kita tak boleh nak judge apa-apa di zaman Ali. Dan juga bukan zaman Sayyidina Ali saja. Malah selepas daripada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah. Sebab selepas Ali nanti habis, tamat, naik Muawiyah bin Abi Sufyan, memerintah 19 tahun. Muawiyah lantik Yazid bin Muawiyah, anak dia. Zaman tu, 2-3 tahun memerintah, cucu Nabi Husain dibunuh oleh orang-orang Yazid bin Muawiyah di Karbala, di Iran, Kufah, Basrah. So lepas daripada tu banyak lagi peperangan, bukan orang Islam dengan orang bukan Islam, orang Islam dengan orang Islam. So start daripada zaman Ali, zaman Uthman bin Affan, kita tidak ada hak lagi dah untuk menentukan apa-apa. Apatah lagi yang mengambil bahagian ini adalah orang-orang yang pernah duduk dengan Nabi. Sayyidina Ali menantu Nabi, juga sepupu Nabi. Aisyah isteri kesayangan Nabi. So kita tak boleh nak kata, oh maknanya Aisyah lah salah Ustaz. Tak boleh. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita berpegang kepada hadis la tasubbu ashabi. Pegang ni betul-betul. Pegang ni sebab takut nanti ada puak-puak yang kat luar sana tu. Sebab memang mereka memang menunggu yang ni. Mereka banyak bermainkan sirah. Tuan-tuan tahu tak orang-orang yang macam ni? Teguhilah sebut orang-orang Syiah ni dia tengok pada orang. Kalau tak sebut orang tak tahu, payah nanti yang sebut tu. Orang Syiah ni dia tengok pada orang, dia nak tackle orang macam mana. Kalau orang-orang tu yang duduk dekat universiti IPT, mereka main dengan nikah mut'ah, mereka main dengan waktu semayang yang 3 kali saja sehari. So, orang muda memang macam tu lah dia minatnya, lagi-lagi nak dia nikah mut'ah tu paling syok sekali. Kan? Nikah mut'ah. Kalau kanak-kanak pula dia main kartun-kartun ni. Kartun-kartun dia naikkan Sayyidina Ali. Bukan kita tak boleh naikkan Sayyidina Ali, boleh. Naikkan Sayyidina Ali, naikkan sekali sahabat lain. Jangan naikkan Sayyidina Ali, rendahkan yang lain. Kan? Sebab takut nanti ada perbezaan dekat situ. Tapi kalau orang-orang yang ni pergi masjid, dia main dekat ni, sirah-sirah ni. Dia main kat sirah. Sebab tu kita juga kena pelajari bab sirah ni. Walaupun ni bukan sirah Nabi lah, ni sirah sahabat. Sirah sahabat ni yang akan dia main. Aisyah lah salah. Sebab peperangan tu berlaku dekat Kufah. Aisyah kat Mekah waktu tu. So ada sahabat-sahabat Nabi datang bagi tahu, dia kata, wahai Ummul Mukminin Zubair Al-Awwam dan juga Talha bin Ubaidillah, dia kata macam mana ni kita tak dapat cari lagi dari siapa yang tamatkan riwayat Osman. So Aisyah kata jom kita keluar, pergi ya. Berlaku peperangan di situ dan bukan mereka nak pun peperangan tu berlaku. Sebab dalam kelompok tu ada orang yang ni kita sebut tadi ni, Abdullah bin Sabah. Orang yang memang berpura-pura nak jatuhkan Islam tu, dia masuk dalam Islam, porak-poranda kan. Akhirnya berlaku peperangan yang banyak meragut ribuan nyawa juga daripada kalangan para sahabat. Zubair Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah syahid dalam peperangan. Sama dengan peperangan Siffin, Muawiyah dan juga Ali bin Abi Talib. Ali menantu Nabi, Muawiyah ialah katibul wahyi, penulis wahyu Nabi. Pun kuat juga. Dan pemerintahannya orang ra'i dan i'tiraf di Syam. Dia hebat memerintah. Tak ada langsung rungutan. Semua orang aman dengan pemerintahan dia. Tapi dia tak puas hati dengan Sayyidina Ali punya keputusan. Sebab dia bukan tak nak Ali jadi khalifah, nak. Tapi tolong cari dulu siapa yang menamatkan riwayat Uthman. Sebab Uthman dengan Muawiyah sepupu tuan. Uthman dengan Muawiyah ni sepupu. Satu Bani Umayyah dia panggil. Tapi dia tak nak. Sebab kalau tak cari, maka kami tak akan iktiraf Ali sebagai khalifah. Itu yang berlaku peperangan Siffin. Sama dengan peperangan Nahrawan, iaitulah peperangan di antara Ali dan juga Khawarij, iaitulah yang keluar. Khawarij ni dia lagi pelik lah, dia dah keluar betul lah. Dan dia menghalalkan pula darah Ali dan juga darah Muawiyah bin Abi Sufyan. So yang ini maksud saya kita kena alert setelah mana zaman Uthman ibn Affan ditamatkan dan selepas daripada itu. Ini kena banyak baca dan juga banyak dengar peristiwa-peristiwa ni supaya kita tak dimainkan sirah dengan orang-orang yang nak menjatuhkan para sahabat. So saya sebut tadi, pegang saja hadis yang sahih. Nabi sebut la tasubbu ashabi, jangan cela sahabat aku. Langsung tak boleh. Sebab tu semua dikira sahabat, maka kita tak boleh cakap apa-apa. Oh Ali perang dengan Aisyah, kenapa? Aisyah salah. Tak, Ali tak ada. Kita tak boleh nak kata apa-apa. Serahkan, taufikkan, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lebih mengetahui. Tapi kita tak sempat nak masuk pada ayat yang ke-10 surah Al-Hujurat. Kita bawa pada kuliah akan datang. Kita akan start lihat bagaimana Allah mula menyebut innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman ini adalah ikhwah.
Kenapa Allah tak guna perkataan ikhwan? Kenapa Allah guna perkataan ikhwah? Kita akan bincang pada kuliah yang akan datang. Wallahu alam.